news, FAM disahkan bersalah oleh Mahkamah Khas. Apa benda ni weh? Keputusan yang ditunggu-tunggukan oleh semua orang, skandal pemalsuan dokumentasi 7 pemain warisan di Mahkamah Khas dah keluar. Dan senang cerita, game over lah guys. Menurut media release yang dikeluarkan oleh Khas ini, ban 12 bulan yang dikenakan ke atas 7 pemain palsu serta denda 1.8 juta kepada FAM adalah wajar dan akan diteruskan. 7 pemain tersebut tidak boleh main apa-apa lagi game official bermula hari ini 5 Mac 2026. Tapi mereka masih boleh training dengan kelab masing-masing. Sejujurnya abang tak terkejut dengan keputusan Mahkamah Khas. Dengan segala bukti yang dikongsi oleh FIFA sebelum ini, memang jelaslah ada unsur pemalsuan dokumentasi. Cuma kita fans mengharapkan ada manis-manis supaya revolusi Harimau Malaya yang kita sangat bangga boleh diteruskan. Tapi guys, bersiap sedialah, kena hati kering dan mental kuat kerana ini baru saja permulaan masalah kita. Lepas ni tunggulah keputusan AFC dan juga FIFA. Kebaran kalian tinggi, kita akan kena tolak mata dan boleh cakap bye-bye kepada Piala Asia. Dan juga yang paling berat, ban daripada FIFA. Kalau ikut macam Timor Leste, abang rasa paling kurang pun 2 tahun. Dan bukan saja Harimau Melaya, malah klub tempatan pun akan kena. Boleh lupakan peluang beraksi ke pentas Asia. Sedih lah guys, maka bermulalah zaman kegelapan bola sepak Malaysia.